Kita hantar anak pagi ni. Manalah yang? Sebab hari ni Malik lah sekolah, so and patutnya ayah pergi kerja. Pagi tadi ayah tak pergi kerja tau. Mungkin dia sayang sangat tinggalkan mami. Suka tak hari ni mami hantar? Tak. Dia tak suka mami hantar. Dia okay, sebab tu dia dah ada kawan. And then dia ada seorang kakak tu yang naik dengan Aunty Ima juga. Dia selalu belanja Malik apa? Gula-gula. Kadang dia bawa balik pembaris, kadang dia bawa balik buku tau. Aku macam, kenapa ni baik sangat kakak tu? Lepas tu semalam mami bagilah ni kan bayar balik kan. Tapi kakak tu pulangkan kat dia RM1. So pagi ni kita hantar, Malik tak suka sebab tak dapat jumpa kakak tu. Tapi Malik balik dengan Aunty Ima tau. Kita nak pergi beli nasi lemak dekat tepi sekolah tiram buku. Lepas tu mami dia yang confident cakap, ya terus. Sekali dia terus, itu jalan pergi Pontian. Salah jalan. Kita nak hantar Malik dulu ni. Malik ni belum dihantar lagi. Bapak kau cakap apa? Confident apa? Confident level lah. Dia cakap confident level mami ni lain macam. Memang betul lain macam. So mami memang confident memang tinggi. Tinggi gila. Kita dah dapat nasi lemaknya. Nasi lemak dia ada key untuk kupang. Tak ada tanda tu telur. Tinggal satu. So mami ambil kupang dengan telur. Sebenarnya depan ni jalan sekolah Malik tau. Kita dah hantar Malik tadi. Lepas tu kita patah balik ke sebelah sana, ke belakang, ke sempang belakang. Lepas tu kita masuk balik jalan sekolah Malik ni. Semata-mata untuk ke gerai makan Wak Raja ni. Yang ini adalah fanatik dengan kedai tu. Dia punya sambal sedap pun. Dia punya, sebab dia ada buat prata kat situ. Prata dia sedap juga kan yang kuah dia tu kan. Hopefully kuah dia masih sedap lah. Ya, sebab tak nampak pun orang yang buat dia tadi. Kita dah usyak tadi kedai tu. Kedai tu buka. Cuma kat situ, kat keliling tu banyak kereta. Nampak macam ramai orang. Rupanya tak ada orang. Mungkin belakang tu ada rumah sewa kot. Tapi diorang tak boleh bawa masuk kereta kan. So diorang ni lah duduk dekat situ. Parking kat situ. Itu adalah lokasi kedai dia. Kau nampak kereta dia banyak kat situ. Parking situ bang. Oh bantat kau. Ni betul lah ramai lah. Sini. Baby makan nasi, makan roti canai. Roy, apa info Roy? Itu ayah, ini ayah, itu ayah. This one pun ayah. Ini je mami. So kita makan yang telur dulu lah kot, telur dulu. Telur tapi yang ni tiram duku punya. Oh, dia macam ni lah. Ya, ini yang Ima punya. Itu sedap tapi dia dah ketelur puyuh.
Ni lemak Kupang. Kupang tu dia buat sambal. Kan rasa Kupang tu macam lain. Tapi Mami makan dengan sambal tu. Sambal yang toke kedai ni memang sedap. Ayah dah makan nasi lemak telur tadi, memang sedap sambal dia. So yang sambal Kupang memang tak dimakan. Sebab kita tak pandai kot. Mami bergaya pun Mami memang tak rasa lah. Mami bergaya. Ayah akan rasa. Mami tetap makan dengan sambal yang ni. Dengan dia punya nasi ayam goreng. Sedap. Yang Kupang memang tak boleh Saya kau gerak kan. Dia tak pernah ayah makan sampai benda tu ayah wet kan. Tapi yang ni memang ayah wet kan. Orang tak boleh. Mana? Tak mana? Ada lagi dah baru tak benda-benda ni. Ayah kau dia makan kuih pula. Setelah tadi dia makan apa yang? Nasi lemak. Dia lah makan roti telur. Lagi dia makan roti kosong. Mesti kosong separuh-paruh dia. Separuh dengan dia ke? Dia satu Tak. Oh, bang satu. Dia satu separuh. Ada setengah. Oh, dia satu setengah? Tu abang punya ni apa? Belen. Ini dia punya owner kot. Tak juga. Cumanya bila kau order dekat sini kan, kau punya di sana itu kau kena ambil sendiri. Kau tak boleh suruh dia ni. Dia sebab dia tak sediakan. Dia ada roti kosong, ada roti telur saja. Tapi kuah dia sedap kan tu. Dekat sini kita kat sini kita banyak dengar orang kampung berbual. Kan? Kita dengar orang-orang ni berbual macam-macam lah. Ada satu kumpulan yang lelaki-lelaki berbual. So ada banyak tu banyak orang lelaki yang lepak minum. Itu satu. So ada satu. Ya itu. So kita dah bayar. Keluarkan 20 dan dapat baki. So maksudnya ke RM11.30. RM11.50 setengah. Agak murah lah. Bukan agak murah, memang murah. So kita kemas-kemas. Sama bayar uang tu. Kita dah balik. Kenyang Kenyang. Kenyang tak bang? Paling sekenyang abang. Ya, paling banyak makan. Tenen. Mami tak tahulah sebelum ni pernah buat video kat situ ke tak. Tapi Mami tak adalah ambil video menu dia. Menu dia biasa-biasa je. Tak ada lauk-lauk pun tak ada. Ayam goreng, telur kan. Ya. Lepas tu dia ada bihun. Dia ada telur half cook tu. So ini sekolah Malik yang akan datang. So memang dekat lah sekolah Malik yang sekarang agak jauh lagi. Tapi sama je nak balik ke Forest City. Nanti sama dengan Abil. Ya. Abil pergi sekolah. Lepas tu boleh sarapan dulu. Boleh? Nanti Mami bagi duit lah. Pergi jalan dengan abang. Pergi kedai tadi, okey? Kedai Pak Raja nama dia. Nama kedai tu kedai Pak Raja. Bukan kedai Buat Raja, salah. Lepas tu kat sini ada juga kedai makan tengah hari. Yang pastinya bila bulan puasa hari tu Mami belikan untuk anak-anak. Okey, untuk anak-anak Mami belikan kat tepi jalan kat situ lah. Dia tengah hari ada jual Nasi ayam. Ya, nasi ayam. Ayam penyet. Itu je lah singgah. Sebab kalau malas sangat nak masak kan. Inilah tempat Babis Malik ke? Kejap.
Okey, untuk nasi lemak tadi memang nasi lemak yang kita beli dekat Tiram Duku tu pada Mami dia pedas dan Halia. tak kena dengan tekak lah. Dia lebih pada halia tau. Lagi-lagi yang Kupang tu sebab memang terasa sangat halia dia. Memang terasa sangat. Tapi Mami memang tak makan Kupang dia lah. Tak tahulah orang yang sama ke tak. Dan harga dia RM2. Nasi lemak yang dekat Pak Raja ni dia Lagi simple. dia sedap. Dia letak telur dadah je kan yang telur dadah, sambal dah. Dengan kertas yang halus saja. Letak ngam-ngam lah kertas tu untuk membalut nasi je. Kau makan kena kau makan memanjang. Kau tak boleh sepah ke sana-sana sangat. Sebab nanti dia tak muat, nasi tumpah. Buang ambil tu. Okey. Apa tu? Dah itu saja. Jangan lupa apa? Jangan lupa ambil dari ikan. Bye-bye. Apa? Cuba sekali lagi. Jangan lupa. Subscribe. Subscribe. Tekan butang. Butang. And like. Ya. Okey, sekali lagi dia cakap. Abang diam. Okey, cepat Bi. Cakap betul-betul. Udah cocok. Subscribe. Cocok. Tekan like. Tengok. On notification. Ambil ikan. Bye-bye. Bye-bye.